Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah bunga melompat. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah bunga, mangkuk, tisu dan gelang getah. Langkah pertama, tutup permukaan mangkuk dengan tisu dan getah. Langkah kedua, letakkan bunga di atas tisu. Tepuk tangan dan lihat apa yang terjadi pada bunga-bunga tersebut. Eureka! Bunga-bunga tersebut melompat-lompat. Ini disebabkan bunyi menghasilkan getaran, sekaligus menggerakkan bunga-bunga tersebut. Semakin kuat tepukan, semakin tinggi getaran dihasilkan dan semakin laju bunga-bunga tersebut melompat. Selamat mencuba adik-adik!